Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak pergi piknik di Fraser Hill. Kita tengok hari ni jam ke tak jam Fraser Hill. Sampai Fraser Hill, Bukit Fraser, pukul 2. Alhamdulillah. Finally. Wow. Wow, macam London lah. Macam London lah. Ada miss lah. Kiri. At the roundabout, take the second exit on 422 Klinik Jalan kesihatan Bukit Fraser. Kiri kan? Kiri. Tapi duduk mana? Kata leher ni kot. Ini first time suami saya pakai baju. Yang mana? Okey, jalan. Jalan. Fraser Hill berkabus, guys. Ni ke? Tak, ni Pahang Tourism. Ni ke? Oh ni. Macam ni kan? First time suami saya pakai sweater. Sejuk ke, Be? Sikit je. Meanwhile, Nana Zarina. Come on lah. Come on. Ini apa dia apa? Apa? Siapa yang lagi main lemak? Hello. Hello. Tapi kabus. Sejuk, guys. Thumbs up. Jangan lupa subscribe. Subhanallah. Siapa tahu ni pokok apa? Tengok dua daun ni goyang. Ni macam ya pokok ni. Korang rasa berapa umur pokok ni? Maybe. Kalau dia punya daun macam plastik. Abang dekatkan abang kat pokok ni. Besar dia. Tengok betapa besar pokok ni. Ha. Semat. Jom kita pergi sana. Tapi kena naik kereta. Katanya kalau jalan terus ni ke Tasik. Sini nak makan. Tapi sini tak boleh camping ya, guys. Tapi cantik. Tapi toilet dia 24 jam. Dengan bayaran.
sekarang kita nak ke kanan, air terjun Jeriau. 4 kilometer dari sini. Tapak, oh ni tapak perkemahan. Now we know. Nak masuk tengah bayar terus ke? Sini. Jalan nak ke terjun Jeriau ni. Okay, sampai. So, inilah dia air terjun Jeriau. Tapi rasanya tak kot, tak pergi. Saya nak tengok je. Jauh juga. Pakai M. Okay, ni air terjun Jeriau. Kena bayar lah. Dan boleh camping. So sekarang kita naik pusing balik 4km lagi. Tak Ya, dah ni tadi dah. Tapi tak ada makan. Tak ada. Cottage. Siapa nak fulfilling overseas boleh lah. Camping sini. Ini ke? Kalau nak camping boleh through majlis daerah Raup. Ni dah dia pejabat dia. Ni dah dia mercu tanda. Kita dari sana. Ni lah mercu tanda Fraser Hill. Kita makan cendol. Ni apa nama ni? Fraser Hill Golf. Sini. Tu mercu tanda. Kita nak tengok Gulmat di jalan. Okay, ni jalan Gulmat. Wow. Hemok. Okay, jalan Gulmat ni best juga. Cuma yang belah bawah ni curam. Okay. Dia punya kecuraman dia dalam dalam 40 degree. 40 degree? 35 to 40 degree. Yalah. Cuma kalau nak camping kat sini, dekat tempat ada dia punya apa? Yang depan tu. Sesuai. Kalau solo boleh lah. Kalau nak pasang hammock boleh lah. Okay, let's go. Rasanya lepas ni kita balik kot. Ya bang kan? Okay guys. Jangan lupa apa? Subscribe, like dan komen. Pagi ni. Ini satu lagi tempat camping. Ini tempat alas skin. Mahal banyak sangat. Betul air. Okay, tahu dah. Kita dah tahu. So inilah dia punya view. Ni pedok Fraser Hill. Adalah dia dalam ni. Taman. Any garden.
Okay, kita balik. Kau ni dolim pula. Selamat datang ke Friday. Hey. Yeay.